Penerimaan dua penjawat awam termasuk seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas. Palanglah beraku hitam, padaku lapis kalis, aneka logam hitam, siapa yang mampu kalis? Bruno, Stayo, Lato, Wow, Marco, Polo, Rambo, Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Nabil Anin dalam rancangan 9910. Isu rasuah dalam golongan penjawat awam semakin meningkat hari demi hari. Dalam data daripada SPRM dari tahun 2015 hingga tahun 2025 menunjukkan bahawa seramai 2,695 golongan penjawat awam dengan peratusan 49.14% golongan penjawat awam terlibat dalam aktiviti rasuah ini. Dalam data juga menunjukkan bahawa dari Januari tahun 2025 sehingga November tahun 2025 menunjukkan bahawa golongan penjawat awam merupakan antara golongan yang tertinggi terlibat dalam aktiviti rasuah ini. Mari kita saksikan perkisan penjawat awam yang terlibat dalam aktiviti rasuah ini. Seorang wanita ingin meminta bantuan di Pejabat Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum Cik, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya ada nak mohon bantuan kecemasan untuk keluarga saya. Jadi boleh saya tahu ambil masa berapa lama? Untuk proses ni, dia mengambil 7 hingga 14 hari sebab kami semak satu persatu. Lama juga. Tak apalah. Terima kasih. Setelah menemui jalan buntu, tiba-tiba... Puan, saya dengar tadi Puan tak lepas nak buat tu. Lama kan? Saya boleh bantu Puan. Betul ke? Ya, tapi Puan kena nak bagi sikit upah. Upah tu kat ni. Sesi penerimaan dan pemberian rasuah bermula. Madam, Ada apa? ada job lagi kat sini. Kau buat apa lagi duduk situ? Mari sini. Nak duduk lah ni. Madam buat apa? Adalah ni nak cop-cop sikit. Hal-hal rahsia. Faham. Kita ada job ni. Upah, macam tu kita bagi dulu. Tak boleh. Kantor nanti mati saya. Alah, kita dah biasa buat benda. Tak nak kantor pun. Saya tengok dulu madam. Mana? Macam mana? Boleh lah. Tapi rahsia Baik. Situasi ini menggambarkan perasuah menghulurkan sejumlah wang kepada pegawai sambil cuba mempengaruhinya untuk mendapatkan layanan istimewa. Tindakan ini jelas melanggar integriti, menunjukkan bagaimana kuasa dan wang digunakan untuk memanipulasi keputusan demi kepentingan pribadi. Ini dah melampau. Rasuah bukan main-main. Saya mesti laporkan kepada pihak berkuasa. Berhenti. Saya dari SPRM. Anda bertiga ditahan atas kesalahan memberi dan menerima rasuah. Saya kena berdiri cepat je. Saya tak sangka pula benda ni salah. Integriti bukan pilihan. Ia tanggungjawab kita semua sama ada penjawat awam atau orang ramai. Banteras, rasuah.